Aduh, flight delay tu pulak. Aduh, makan dulu lah. Oh, ni macam best. Odeon Cafe. Hainanese fried mee satu. Yang ringan sikit boleh lah yang ni. This potato habis. Habis. Dia tukar french fries. Tukar dengan french fries saja. Boleh lah. Coconut mocktail dengan apple juice. Alright. Buatkan flight lambat lagi. Makan dululah. Huyo. Wow. Tapi kenapa kalau flight delay, kita boleh tunggu dia. Tapi kalau kita lambat, dia tak boleh nak tunggu kita. Kenapa pula macam tu? Bismillah. Benda ni macam tempat duduk jin lah. Aku kalau makan dah teranggut-anggut tu, dia sedap lah tu. Aku suka tempat ni sebab tempat ni dia ada vibe-vibe 50-an. Dengan lampu dia, dengan kursi meja dia, dengan setup dia kat sini. Kalau sambil-sambil nak tunggu flight tu, sini okey tak? Boso ni lain macam. Cafe ni dia outlet pertama dekat KLIA 2. Kalau datang kat sini, kena tengok dekat Uniqlo. Kat sebelah dia, inilah dia. One more. Mi, campur ayam sikit, campur tahu sikit. Bismillah. Kat atas tu dia ada dia punya coconut. Wow. Flight dah panggil. Tak ada.